Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni saya just nak sharingkan kelebihan KDJ untuk anda faham dan untuk kita sama-sama belajar macam mana nak cari buy yang betul. Alright. So bila kita dah dapat duit, kita dah dapat income daripada Rain BNB. So tugas saya adalah mengajar anda macam mana anda nak multiply anda punya earning. So kita bagi robot. Alright. Kita dah bagi robot. Kita nak bagi tahu asas robot ini. Asas dalam robot yang saya bentuk ni simple saja. Dia tunggu KDJ ini telah bersilang, dia tunggu MACD ini juga dah nak bersilang. Dia nak bersilang, tukarlah warna menjadi warna macam ini. Alright. Menjadi warna macam ini. Kalau ni dia nak jatuh ke bawah. Yang ni dia nak naik, yang ni dia nak naik, yang ni dia nak jatuh. Sebab daripada hijau dia turun jadi merah, dan daripada merah turun jadi pada hijau balik. Right. So dekat sini position dia nak naik, dekat sini dia dah naik. Jadi dua confirmation ini kita menggunakan robot untuk kita masuk entry position buy. Jadi video yang saya tunjukkan dekat anda adalah video yang kat mana kita nak cari. Right. So apa yang berlaku di on position ini dalam saya punya speed test ni saya tunjukkan untuk bagi faham. Alright. So dekat sini dengan dekat sini. Right. Kalau kita membeli, right, price membabi buta, kita tanpa tengok kita punya price. Saya nak bagi faham je benda ni. Ini adalah position yang mana ada bot yang dia akan membeli daripada atas turun ke bawah. Sambung beli. Jadi bila sambung beli, kadang-kadang volume duit tu tak cukup. So kita membeli, saya nak fahamkan hari ni saya buat video, kita membeli pada harga yang dah macam ni. Harga yang membeli daripada bawah. Jadi kalau kita tengok kita punya earning, right, daripada sini, right, kalau kita membeli daripada atas ni, contoh lagi sekali, kalau kita membeli daripada atas ni, benda tu dah turun ke bawah. Tengok kita punya indikator ni bagi tahu. Nampak? Kita membeli di sini, kita sepatutnya membeli di sini. Kalau KDJ saja dia akan membeli dekat sini. Tapi kalau kita ada gabungan KDJ dan MACD, dia akan membeli pada harga di bawah ni. Di atas ni adalah apabila KDJ sahaja. Right? So jadi pentingnya bot ini untuk kita ada dua setup entry yang seperti yang saya bagi ni. So kita tengok order chart. Okay. Dah mula start buat profit. Nampak? Mula start untuk buat profit. That's why kita sekarang ni, kita tak nak ada satu saja indikator. Maksudnya indikator ni mengatakan ini adalah position untuk buy, nanti dia jatuh. Tetapi kita tunggu dia, MACD dia pun okey, KDJ pun dia okey, jadi dia akan buy daripada sini. Inilah robot yang kita bagi untuk kita fokus cari pair-pair yang macam ni. Jadi dekat sini barulah kita boleh, tanpa kita ada floating ni, barulah kita pergi kepada earning. Masuk entry, kita earning. Lepas tu kita on position, pasangkan sistem. Kita dah pasangkan sistem. Bila dia terbang ke atas, ada lagi satu indikator yang akan buat dia boleh close bila masa nak close. Jadi dekat situ kadang-kadang setup ni dia boleh jadi berhari-hari dia think, baru dia nak jatuh macam ni, baru dia akan close dekat sini. Right? Jadi dia boleh jadi long trade punya setup. Right? Long trade punya setup. Dekat sinilah kita nak tahu kita ni kena ada time frame H4 kita nak tengok ke, time frame M5 ke. So saya tinggal nak update yang mana bot ini ada time frame sahaja.
mana yang kita nak. Kalau kita nak ambil yang terlalu long, kita perlu masuk time frame yang H4. Kenapa time frame H4? Kerana di sinilah penentunya untuk day 1 itu bergerak mencari 10 ke 50%. Itu saja saya nak sampaikan dalam video ni. Kita go through lagi. Jadi kita nak rakan-rakan kita ada ilmu, ada duit, ada tahu kat mana tempat nak buat champion yang menyebabkan anda boleh menjana pendapatan. Dalam masa yang sama, anda ada duit ni, anda boleh gunakan bot yang saya nak bagi ni. Nampak? Dia dah bergerak, nampak? Right? Dia bergerak daripada 35. Saya target ini, nanti dia akan ada $100 yang pertama atau $1,000 yang pertama. Baik, kita faham cara. Ini saya menggunakan demo account. Kita tak boleh, kalau kita tak ada duit banyak, macam mana kita nak trade dengan sedikit 1% boleh dapat $45? Tak boleh. Tapi ada rahsia, dengan duit yang kita dapat sedikit sekalipun, kita boleh dapat earning yang banyak apabila kita menggunakan pembelian di layer 2 BNB. Right? Ini adalah BTC harga dah melambung. Right? Jadi ada tempat yang kita boleh rendahkan modal kita untuk kita dapat lebih kurang macam ni. Stay tune. Join the club. Fahamkan rahsia dan strategi ini.